semua yang sedang melayari laman web kami di www.tsr.fm/gegar. Terima kasih banyak. Dan sekarang ni untuk majlis perkahwinan Zura, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Untuk segala persiapan dah pun lebih kurang 90% dah, semua dah beres. Inai pun dah kering. Ni inainya. Sponsor by siapa dah namanya? Firdaus Kamil katanya. Kelas. Pelamin pun nampak gayanya dah beres Iwan? Fully set up. Ini daripada Iwan Fancy Kota Baru. Konsepnya Zura nak tema merah putih. Lepas tu belah rombongan lelaki pastel colour katanya. Untuk majlis akad nikah esok Ahad 23 Disember 2012, InsyaAllah akan berlangsung pada pukul 10.30 pagi di kediaman rumah keluarga saya di Taman Buddha Murni, Kota Baru, Kelantan. Kalau nak tahu, inilah tuannya. Hai, saya Iwan Fancy dari Kota Baru. Okey, pertama kali ingin saya ucapkan terima kasih buat Zura THR. Okey, kalau nak ikutkan persiapan tu memang tak lama. Tak sampai sebulan kalau nak ikut. Okey. Firstly saya terima panggilan daripada Zura tu memang teruja lah kan. Tak sangka DJ Popular call kita pagi-pagi lagi dan terus bagi tahu dia lah Zura THR dan ingin mengambil saya sebagai wedding planner-nya di hari bersejarahnya, dan dia bagi tahu date yang dia akan langsungkan hari bahagianya tu. Saya memang available dan saya beritahu dia memang date tu saya boleh fokus lah untuk dia punya wedding. Kepada anda semua yang mana sentiasa mengikuti segmen Gegar Petang dan yang mana sentiasa dengarkan DHR Gegar, terima kasih di atas sokongan anda dan terima kasih juga di atas doa anda yang mana sentiasa mendoakan segala perancangan untuk perkahwinan Zura berjalan lancar. Terima kasih banyak. Dan harapan Zura, semoga anda semua teruskan kesetiaan bersama DHR Gegar walaupun Mek Zura menikah dah. Terima kasih.